Okey geng, dah sampai dah. Lepas isi minyak, so jom. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna gamuk orang kita, tutup jap. Okey geng, so saya bersama dengan ARCN Kawasaki. So motor ni pun dah tak ada dah, dah keluar Z650 kan. Tapi still lagi lah enjin yang sama. Mungkin dia ada improve sikit lah daripada segi besi pun 650 pun enjin sama je. Okey, model ni banyak ARCF, okey, Ninja 650. Dia orang still lah menggunakan enjin ni. Enjin ni lah, enjin motor ni ARCN ni. Sebenarnya ARCN ni 650 lah, 649cc. Dia ada 71 horsepower and 64 Nm torque. Tak silap saya lah. Kau rujuk balik lah daripada dalam internet kan. Jadi apa yang nak cerita tu bukan pasal nak cerita spek dia apa semua. Tapi saya nak cerita di zaman kita ni, motor ni korang mampu beli and then motor ni sedap kan. Memang sedap. Saya tak nak komen banyak-banyak, memang motor ni sedap kan. Saya dah berapa kali lah naik motor ni. Ni memang antara yang motor yang korang boleh beli dan sedap. Dia kebanyakannya sistem dia banyak manual lah. Manual lah kan. Dia tak ada ABS, dia tak ada traction control ke apa ke. Dia cuma bagi korang kepuasan pada enjin. So kalau korang nak yang double disc depan, brake yang ada 650cc, yang ditahu sekarang ni yang paling mampu milik adalah motor ni lah, ARCN. So saya pun dah jadi macam jatuh cinta lah dengan ARCN ni. Tak tahu lah kenapa kan. Sebab satu benda keseronokan ni adalah power lah. Power dia lah, tak boleh nafikan lah. Memang power dia best kan. Power dia tu bagi saya lah 71 horsepower tu dia terasa bila di RPM 6 lah, 6,000, 5,000, 6,000 tu dah terasa kan. Kalau korang berani buat lebih, korang buat lah. Macam saya ni tak lah kot. Sebab bagi saya suka motor tu kuat. Kegunaan saya untuk motor tu kuat adalah untuk memotong. Macam tu lah. Kadang-kadang highway ni kita nak shoot tak ke mana. Takkanlah highway kita nak shoot 200 memanjang je. Tak kot. Sebenarnya motor ni boleh lah sampai, saya tanya Lan, dia kata cakap 220 km sejam. Tapi nak bawa 220 km sejam, motor naked ni sakit geng. Kalau korang fahami motor naked ni, macam motor Capture jugalah. Dia, kita lawan angin kan. Kita tak ada pelindung fairing, kita tak ada apa semua. Kita lawan angin je. Kita tadah je angin. So korang punya tangan ni nak pegang ni, ada letih. So jadi kalau korang jenis yang suka tadah angin, okey lah. Korang suka tunduk-tunduk kan. Biasalah kan. Motor ni apa lagi kita nak buat. Kita dah ada aktiviti macam tu je kan. So kita tunduk lah. Macam menerap tu tak disarankan lah. Saya menerap ni bahaya kan. Tunduk tu pun sebenarnya bahaya lah. Tapi boleh lah layan-layan. Nak buang angin orang kata. Seronok. Kalau korang, kawan-kawan korang ada motor ARCN kan, korang cuba naik. Saya berani kata lah korang takkan komplain daripada segi enjin dia. Koda pun okey je, tak ada masalah pun. Braking je lah korang kena pandai-pandai main lah. Sebab dia tak ada sistem ABS. Korang tekan mengejut itu memang spin lah. Tapi korang tekan layan-layan mengikut kadar korang nak berhenti tu okey je. Selalu berhati-hati lah kan. Takkanlah korang nak bergantung kepada ABS. Bahaya geng. ABS pun silap-silap Ibrahim sama je sistem dia. Cuma dia tak ada lah bagi spin tayar. Sebab dia sistem lepas kan. Macam tu lah. Okey, dah selesai tu. Saya buat layan-layan je ni. Footage masa layan-layan je tak payah. Bahaya geng. Tengok naik bukit tak ada masalah. Kau tengok tengok. Relax geng, relax. Tengok. Dia 678 tu dia shoot lah. Memang best. Korang naik bukit, tu pun saya naik tadi adalah 1.3 dah. Baru gear berapa je. Dia motor ni macam mana cakap, dia bukanlah pick up. Dia tapi dia power dia kat atas. Power dia dekat atas. Kalau korang nak cuba, cari je kawan-kawan, mesti ada je. Takkanlah kawan-kawan tak ada pakai Real Six. Real Six ni motor famous ni di zaman-zaman dulu lah. Dia tak silap saya tahun 2009 sampai 2012 ke ada lagi 2014 pun ada spek. Adalah model ni 2014 ke sampai 2016 saya tak pasti. Saya tak tengok sejarah ARCN. Sebab saya pun tak pernah ada Kawasaki. Saya tak pernah pakai Kawasaki. Saya tak pernah pakai. Ini percubaan saya lah. Macam Z800 pernah cuba.
Tapi Z800 rasa berat sangat. Dia terlalu heavy lah. Bila jalan memang ringan, tapi nak undur, nak ghostan, nak payahlah sikit. Dia berat kan. Lagi satu dia tinggi. And Z800 dia melonggek sikit. Macam ERCN ni dia tak melonggek kan. Dia cool je. Dia relax. Dia tak adalah melonggek sangat. Kalau korang bawa pinion kat belakang pun dia okey. Mesti lagi dia boleh accept. Dia tak ada menengok. Dia relax je. Macam pinion belakang tu relax sikit lah. Ada sikit menurun macam tu, tapi tak menengok macam Z800 lah. Tak tahu lah, terpulang pada korang lah. Kalau korang nak beli yang jenis baru sekarang ni, dia ada juga, dia keluarkan Z650. Yang tu pun okey. Z500 pun okey. Ikut terpulang pada korang. Korang nak pakai yang mana. Kalau rasa nak ringan sikit, pakai Z500. Kalau rasa nak laju sikit, pakai Z650. Dia berat sikit lah. Berat, tak silap saya, ada orang infokan saya 20 kilo lebih. Maksudnya tambah lagi 20 kilo lah. Kalau korang suka kelajuan, ambil Z650. Tapi kalau ada bajet lebih, terpulang lah pada korang. Nak ambil 1000cc ke apa, tu bergantung pada bajet masing-masing lah. Saya cuma ceritakan benda yang korang rasa berbaloi tak beli. Macam tu lah. Sebab naked ni kalau korang nak beli besar-besar, dia tak ada fun lah. Dia nak beli 1000cc kau nak pergi mana? Kan baik korang beli motor yang berfairing lah. Saya ingat 1000cc Sport Touring ke, Adventure ke kan? Apa lagi best lah kan. Okay, so saya nak pergi kat LAN. Motor ni sebenarnya motor LAN. Saya saja cuba kan, cuba meracuni jiwa saya. Kalau saya berkenan, saya rasa saya nak beli satu. Saya nak beli satu ERCN. Saya nak buat main serodok kan. Nak pergi jauh-jauh ni best ni. Saya nak letak tong belakang. Saya berminat tong tegar. Tak ada tong susah kan. Motor-motor naked ni, kita tak ada tong, kita nak letak mana kan. Nak kalah Zbik ni bukan zaman kita lah. Cukup lah kan. Dah penat dah. So gang, motor Zonteh ada kat luar pakai motor jap. Okay. Alright guys, dah sampai. So inilah tuan dia. Inilah tuan dia. Allah, panas. So kalau kau nak kenal, ni dah tuan dia. Nanti saya insert gambar motor-motor yang ERCN. Dia enjin dia sama je. Saya tengok bunga dia beza-beza, ada kecil ada besar, tapi bunga dia tetap bunga trademark macam tu lah. Okay, so nanti kita jumpa lagi.